أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته ومن اعتقد بعقيدته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dalam kesempatan kita menunggu sembahyang Isyak berjamaah pada malam ini, sama-sama kita teruskan lagi ulang kaji pelajaran kita dalam kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut. Dan pada malam ini kita akan sambung perbincangan tentang rukun haji dan umrah pada buku Jawi muka surat 156, buku Rumi 81. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Rukun haji dan umrah. Dalam bab haji ada beza antara rukun atau fardu dengan wajib. Rukun ataupun fardu mesti dikerjakan dengan tiada sah haji jika tidak dikerjakan. Dan wajib sah haji jika tertinggal dan wajib itu pula sah haji jika tertinggal tetapi kena dam. Kena dam. Itulah dua perbezaan antara rukun dan juga wajib. Rukun tak dapat tidak, mesti buat. Kalau tak buat, maka tahun depan wajib ulang semula. Itu kalau bab haji. Wajib ulang semula. Kerana haji ia pada tahun itu tidak sah. Dan manakala wajib haji pula ialah kalau ditinggalkan sah hajinya tetapi kena bayar dam. Kena bayar dam. Dam ini adalah denda penebus daripada kesalahan yang telah kita lakukan. Baik, kita masuk dulu dalam bab rukun haji. Rukun haji itu 6 perkara. Pertamanya niat. Iaitu niat dalam hati masuk mengerjakan haji. Lafaznya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan ihramlah aku dengan dia. Jadi haram segala perkara yang halal kerana Allah Ta'ala. Ini bagi umrah niat haji. Niat haji. Manakala ada kalanya ada orang perempuan dia terpaksa buat niat bersyarat.
dari kerana takut-takut dia tak boleh untuk melaksanakan beberapa rukun umrah ataupun rukun haji. Kerana mungkin waktu itu period. Seperti contoh orang pergi umrah. Orang pergi umrah tiba-tiba hari itu period. Sampai dekat Mekah, duduk selama 5 hari kat sana. Ataupun seminggu. Dah lah mula-mula sampai Mekah baru period. Nah, kemudian kalau ikut adatnya, dia memang period 7 hari. Hari yang ke-7 tu memang orang nak cabut balik dah. Dia tak tinggal dah kat situ. Jadi dia tak berkesempatan untuk melaksanakan umrah yang tersebut. Maka biasanya pihak mutawif dia akan menyarankan orang perempuan tersebut untuk berniat bersyarat. Seperti ia kata, aku berniat umrah dan aku ihramkan dengannya. Dan sekiranya ada halangan, maka aku tahallul dengannya. Maknanya waktu tu period dia. Maka itu terhalang dia untuk melakukan perkara rukun haji. Tiba-tiba orang nak balik dah. Period tak habis lagi. Maka pada ketika itu dia boleh bertahallul. Baik, Ustaz, kalau dia boleh bertahallul itu, adakah ia dikira mendapat umrah tersebut? Tidak mendapat umrah yang tersebut. Nah, tahallul itu untuk apa? Tahallul itu adalah untuk buka akan segala yang haram. Ketika mana dia berniat tadi. Faham tuan-tuan? Jadi dia bukan bermaksud dia dapat umrah. Tidak. Umrah masih tetap belum terlaksana. Dari kerana terhalang dengan period tersebut. Nah, tawaf sebagai contoh. Wajib hal keadaan suci daripada haid dan nifas. Nah, maka dia tak boleh nak tawaf. Sa'i boleh tak? Sa'i boleh. Tapi tak guna jugalah kalau sa'i boleh tapi tawaf tak boleh. Tak terjadi umrah begitu. Nah, jadi pada macam tu kaedahnya ialah ia hendaklah berniat bersyarat. Tetapi kalaulah dia kebiasaannya dia memang 3 hari je period dia. Ataupun 5 hari. Ataupun dalam perkiraan hari yang duduk di Mekah tu. Nah, sebagai contoh, dia duduk di Mekah selama 7 hari. Kebiasaannya dia 5 hari sahaja. Maka itu tidak disuruh untuk niat bersyarat. Dia tidak disuruh untuk niat bersyarat. Kenapa? Kerana ada kemungkinan ia boleh bersuci pada 2 hari yang mendatang. Nah, baki dia tu. Maka dalam tempoh 2 hari tersebut, maka bolehlah dia untuk mengerjakan umrah. Jelas Ya, mana? Baik. Kalau berubah, ditakuti. Baik, perkataan ditakuti ni, takut terlebih itu. Maka itu disarankan untuk niat bersyarat. Kerana ada rasa takut. Sebab tak biasa. Biasanya 5 hari. Takut-takut perubahan cuaca, jadi 7 hari ke, jadi 8 hari ke sampai tak boleh nak buat. Maka pada ketika itu, sunat hendaklah dia niat bersyarat dan sekiranya sampai hari terakhir keluar juga periodnya, maka tahallullah dia. Nah, tetapi tidak mendapat umrah tersebut. Selesai. Ya. Tak ada kena dam. Sebab dia tidak melakukan apa-apa pun. Nah, dia tak melakukan apa-apa pun. Nah, dalam niat bersyarat ni selepas habis syarat itu, dia terlepas syarat, dia berbeza dengan dam ihsar. Nah, dam ihsar cerita lain. Dam yang terhalang. Nah, jelas dah. Baik. Yang tu niat pada mengerjakan haji dan ataupun umrah. Nah,
Dan yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni, Nabi SAW sebut, Al-Hajju bil Arafah. Haji itu diperkirakan dengan Arafah. Maknanya apa? Siapa yang tak pergi Arafah, maka tiadalah haji baginya. Arafah ni bila? 9 hari bulan. 9 Zulhijjah tu bermulalah selepas daripada tergelincir matahari sehingga terbenam matahari. Maka itu wukuf di Arafah. Nah, baik. Itu kita akan bincang secara detail dalam bab wukuf di Arafah nanti. Baik. Wukuf di Arafah iaitu hadir oleh orang yang telah berihram dengan haji di bumi Arafah sekalipun sebentar. Sebentar ni apa dia? Selahzah. Dalam istilah kata, sekelip mata. Masuk saja waktu zuhur, dia pun masuk kawasan Arafah, kemudian dia keluar balik. Maka dia terus balik ke Mekah, dia buat tawaf ifadah. Sah tak? Sah. Dia dikira dapat orang Arafah, dapat Arafah. Nah, tu. Jadi, tapi kena pastikan betul-betul dia masuk tanah Arafah. Sebab ramai orang, bila mana dah ramai sangat, dia tak masuk dalam Arafah. Arafah ni bermula daripada ada signboard dia. This apa tah? Alah, lupa nak tuan-tuan nak cakap orang putih tadi. Nah, maknanya di sini bermula Arafah. Maka di situ maknanya start daripada signboard tu ke dalam tu Arafah. Kalau kita duduk kat luar ni, kita duduk baca signboard, di sini bermula start area Arafah area. Lepas tu kita duduk tengok, lepas tu kita patah balik. Tu tak dikira. Sebab apa? Kita belum masuk kawasan Arafah. Kena masuk walaupun setapak kaki. Nah, masuk dulu bila? Ketika mana tergelincir matahari. Maknanya waktu zuhur, kemudian kita nak balik ke ikut suka kita lah. Nah, kan kadang-kadang ada setengah orang hak rajin dah pergi Mekah ni kan. Dia dah rajin 10 kali pergi Mekah. Buat haji bukan umrah. 10 kali buat. Dia tahu selok-belok dia. Nah, tak apalah, aku tak tunggulah di Arafah ni. Sebab apa? Sebab kalau dia patah balik ke Mekah buat tawaf, waktu tu orang tak ada. Orang tak ramai. Jadi dia boleh tawaf ikut suka dia. Tapi tuan-tuan kalau tak pernah baru pergi 2-3 kali, jangan buat pandai. Nah, ikut je muasasah sebut apa. Nah, tambahan pula penguatkuasaan daripada pemerintah Arab Saudi cukup ketat. Nah, daripada Mekah nak pergi Arafah, bas di sale dengan stiker. Kalau stiker tu koyak tu, mana adalah orang hak masuk. Migran masuk dalam tu. Jadi dia akan cek satu-satu. Nah, jadi susahlah kita nak tengok orang balik daripada Arafah nak pergi ke Mekah tu. Susahlah tengok. Sebab apa? Sebab bas itu telah disil. Nah, baik. Itu maksud satu lahzah. Masuk sekejap saja ketika mana waktu zuhur. Selepas gelincir matahari yang ke-9 pada Zulhijjah. Nah, Ustaz, saya tunggu dekat dalam kemah dari kita, sebab biasanya jemaah haji akan bertolak 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah sampai petang ataupun sampai malam dekat Arafah. Dia pun duduklah daripada maghrib membawa kepada isyak bawa kepada subuh. Lepas tu dalam pukul 12 dia nak cabut pergi. Boleh tak Ustaz? Tak boleh, sebab dia belum sampai waktu. Sebab waktu Arafah ni bila? Iaitu selepas gelincir matahari. Barulah dikira sebagai wukuf di Arafah. Baik. Itu pasal kebiasaannya tuan-tuan. Orang yang sakit akan dibawa dengan ambulan dan mereka ni hanya duduk sekadar di signboard tu saja. Habis masuk waktu Arafah, dia bawa balik pesakit tu balik ke hospital di Mekah. Nah, supaya dapat apa? Supaya dapat akan wukuf di Arafah. Nah, tapi kebiasaannya itu bagi pesakit yang memang sedar. Nah, yang boleh lagi diuruskan. Kalau pesakit hak kena terpaksa masuk wayar lah, apalah, lebih kurang dengan tak sedar diri, dia pun tak bawa dah tuan-tuan. Nah, dia pun tak bawa dah. Nah,
Sekalipun ia lalu sahaja di padang itu, umpama mengejar orang lari atau sebagainya. Dah, Pak Haji tu nak cari bini dia. Nah, nak ajak, jom balik Mekah, jom balik Mekah jalan kaki. Dari apa? Nak brisk walk, nak kuih kata kan. Dia kata kita brisk walk lah. Kan. Tapi tuan-tuan, jarak di antara Mekah sampai ke Arafah 21 km. Tapi tuan-tuan, kebanyakan jemaah kata tak jauh. Sebab apa tak jauh? Sebab jalan ramai-ramai. Sedar-sedar sampai Mekah dah. Sambil-sambil jalan menyembah, mengumpat orang. Sambil menyempat orang, membawang lah apalah. Ya betul. Sedar-sedar, sampai dah. Tu. Nah. Jadi pada ketika itu kalau dia nak jalan lah. Itu pasal, ingat tahun lepas ke, 2 tahun lepas. Yang mana ada orang jalan kaki daripada Arafah sampai ke Mekah. Ketika itu orang wukuf tak habis lagi, mereka dah patah balik dah. Nah, mereka balik pergi Mekah. Tengok-tengok di kiri kanannya ada mayat. Nah, sebab terlalu panas pada waktu tersebut. Nah, mayat bergelimpangan dekat tepi-tepi jalan. Sebab apa? Mereka ni dalam keadaan tak terurus. Nah, mereka ni datang secara, orang kata furada, secara perseorangan. Nah, baik. Kalau main travel tak apa tuan-tuan, kita ikut travel je. Hebat macam mana pun kita ni pegawai JPJ, tahu benda jalan kan, tapi sampai sana jangan buat perangai pegawai JPJ tuan. Duduk je ikut orang cakap. Baik. Sekalipun ia lalu sahaja di padang itu, umpama mengejar orang lari atau sebagainya, dan sekalipun tidak tahu bahawa tempat itu padang Arafah, dapat juga wukuf dengan syarat orang itu ahli, yakni layak bagi ibadah dan tiada gila dan seumpamanya. Baik, sebagai contoh, dia ni takkan berlaku lah kita tuan-tuan, sebab kita ni kebanyakan pergi ikut travel dengan muasasah kan. Kita pergi kita tak tahu tu Arafah. Tapi memang masuk kawasan Arafah dah. Nah, kita duduk tapi tak tahu tu Arafah ke tidak. Lantaklah aku duduk sini je lah. Tengok-tengok memang kawasan tu Arafah. Maka sah wukuf di Arafah walaupun dia tak tahu tempat tu Arafah. Nah, baik. Berkekalan waktunya dari sejak gelincir matahari itu sehingga fajar hari nahar, yakni malam ke-10 Zulhijjah. Barang siapa dapat wukuf, dapatlah haji. Dan barang siapa tiada dapat wukuf, tiadalah ia dapat haji. Dah tak dapat haji lah. Sebab Nabi pun sebut, Al-Hajju bil Arafah. Haji itu diperkirakan dengan wukuf di Arafah. Habis tu Ustaz, di Arafah nak buat apa? Buatlah macam-macam boleh buat kan. Baca Quran. Yang hebatnya tuan-tuan, bila mana kita duduk di kemah tu, macam-macam pengajian ada. Kita rajin dengan tidak je. Ada orang ambil keputusan untuk tidur. Tidurlah. Sebab sah wukufnya. Sebab dalam bab haji dan umrah ni tuan-tuan, dia bukan amalan ibadat yang jenis membaca. Dia ibadat perbuatan. Dia ibadat perbuatan. Ramai orang takut pergi Mekah. Saya tak bersedia Ustaz, saya tak tahu apa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut je dengan tak baca apa kecuali niat lah. Kecuali niat dalam bab niat tawaf, niat umrah apa semua. Dalam masalah begitu, kita ikut je, baca apa pun tidak. Waktu tawaf tak baca apa, tengok sambil-sambil lalu ikut syarat dia, sambil lalu tengok gitu. Waktu sa'i pun sambil-sambil tengok, haram tak baca apa-apa pun. Sah tak? Sah. Sebab ibadah haji dan umrah ini adalah ibadah perbuatan, bukan ibadah membaca. Itu pasal kadang-kadang budak-budak muda, dia takut nak pergi ke Mekah dari kerana nak kena baca. Dah kawan tu baru Iqra' 6 tuan-tuan. Dah Iqra' 6 dah nak kena bawa. Sudah. Ababa, ataba, sudah. Dengan Iqra' 1 di pantai. Jadi tak perlulah nak risau sangat. Mabit di Muzdalifah, bukan ada bacaan apa-apa pun.
Mabit di Madinah bukan ada bacaan apa-apa pun. Melontar di Jamrah pun tak ada bacaan-bacaan yang wajib. Saya sebut yang wajib. Sebab kalau dia melontar ikut suka dia, tak ada bacaan apa-apa pun, sah lontaran dia. Kalau duduk di Muzdalifah, duduk sambil cari batu, tak baca apa-apa, lepas tu duduk main game ML, ikut suka dia, budak-budak nak kejar rank kata. Ikut suka dia, sah dah haji dia, sah. Tapi rugilah orang macam ni. Ada ruang masa berdoa pada tempat yang mustajab doa, tapi dia tak baca. Itu yang paling rugi tu. Bayak sampai 32,000. Ni geng-geng M40 bayak sampai 32,000. Jadi bayak tak berbaloi dengan perbuatan yang kita ada dekat Mekah tu. Baik. Itu yang kedua. Dan jangan takut, pesan kat budak-budak. Sebab kalau tengok kawan-kawan bercakap, Ustaz, saya tak tahu ni. Saya ni naik nama sebab nak kena jaga mak saya pergi haji. Mak saya naik nama, saya ni sebagai peneman. Saya nak ikut, saya tak bersedia Ustaz. Dosa pun banyak dia kata. Tahu dosa banyak, bertaubatlah. Tunggu apa lagi? Jadi dia saya berkata, Ustaz, nak baca apa pun saya tak tahu. Senang saja. Hang apa benda niat je. Yang lain tu hang bacalah bahasa Melayu. Dalam sa'i. Baca, Ya Allah mudahkanlah urusan aku dalam sa'i. Dalam tawaf, Ya Allah mudahkanlah urusan aku, bagilah aku kaya, bagi macam tu lah. Minta je lah pada Allah Ta'ala. Sebab bahasa ini juga Allah yang turunkan. Tu kena faham. Tak kira lah bahasa apa, bahasa Melayu Allah turunkan juga. Allah yang jadikan juga bahasa Melayu tersebut. Baik. Yang ketiga, tawaf selepas balik daripada Arafah yang disebut sebagai tawaf ifadah, iaitu mengelilingi Baitullah 7 kali keliling. Ini kalau dapat balik. Sebab dia ada 2 style nak buat ni. Ada setengah daripada orang dia tak balik ke Mekah. Dia duduk di Muzdalifah. Lepas tu pergi ke Mina. Lepas tu habis ke Mina, habis ke 13 baru dia patah balik. Dia patah balik untuk ke Mekah untuk buat tawaf ifadah, kemudian tahallul. Maknanya dia dapat dua-dua tahallul. Tahallul awal, tahallul sani. Ni yang style, kalau style lepas Arafah terus ke Mekah, dia dapat tahallul awal sahaja. Tahallul awal sahaja. Tahallul sani dia kena buat settle habis semua baru tahallul sani. Faham tuan-tuan? Dia ada dua cara lah nak buat. Sebab yang last kali dalam ibadah umrah dan haji ni ialah tahallul. Dalam ibadah umrah ni, umrah dan haji, yang last kali tahallul. Kalaulah orang tahallul bagi haji, dia ada 2 kaedah. Ada 2 cara. Ada yang dapat terus tahallul sani, ada yang hanya dapat tahallul awal baru dapat tahallul sani. Ingat tak orang pergi Mekah buat lagu mana? Orang yang dah pergi Mekah buat lagu mana? Kebiasaannya, kalau orang itu mengikut muasasah, dia akan daripada Arafah, dia akan ke Muzdalifah. Dia takkan ke Mekah. Bila dia pergi ke Muzdalifah, kemudian dia mabit di Mina, kemudian dia duduk di Mina, kemudian dia lontar jamrah yang 3 tu selama 3 hari sampailah hari yang ke 10, 11, 12, 13. Hari ke-13. Habis hari ke-13, dia pun beransur ke Mekah semula untuk buat tawaf rukun. Maka orang itu lepas dah tawaf rukun, lepas tu sa'i, kemudian dia tahallul. Maka tahallul itu tahallul sani. Maknanya dia dah berlepas daripada segala ihram. Itu kaedah pertama. Kaedah yang kedua, ini kalau orang tu cakap lah dalam perjalanan ke Mekah. Lepas daripada Arafah, dia bersegera balik ke Mekah. Dia segera balik ke Mekah, kemudian dia tawaf ifadah, lepas tu sa'i, lepas tu dia tahallul. Dia dapat tahallul sani, tahallul awal. Maknanya bukan semua benda terlarang dia boleh halal. Yang tak boleh ialah, yang tak boleh berjimak tak boleh lagi. Bercumbu-cumbuan tak boleh lagi.
Kemudian dah habis daripada di Mekah tu, dia pun patah balik ke Muzdalifah. Lepas Muzdalifah dia pergi ke Mina, kemudian melontar. Habis melontar hari ke-13, dia pun tahallul sani. Maknanya barulah selesai tahallul dia. Nah, Ustaz, dalam dua cara ni Ustaz, mana yang best? Oh, tak boleh tengok yang mana best tuan-tuan. Dia ada boleh kat orang tanya. Oh, mana best Ustaz? Dia bukan kira best. Kita kena ikut muassasah cakap apa. Nah, kalau muassasah cakap, kita tak pergi ke Mekah, kita pergi ke Muzdalifah. Maknanya kita akan dapat tahallul sani terus. Dah tak ada tahallul awal dah. Nah, tapi kalaulah travel tu buat, lepas daripada wukuf di Arafah, kita akan tawaf dan sa'i di Mekah. Nah, segera kita kena keluar. Nah, maka pada ketika itu dia dapat tahallul awal sahaja. Tahallul sani mesti pada Mina. Ketika mana jamrah nanti. Nah, faham tuan-tuan? Pening ke tak pening? Nampak gambaran nampak. Sebab tuan-tuan dah pernah pergi. Yang dah pernah pergi okey, dia nampak gambaran. Okey. Jadi tak boleh nak pilih lah yang mana yang bagus, yang mana yang best dengan tak best. Ikut kata muassasah. Muassasah kata, okey, haji-haji jangan buat cerdik sangat, ikut kami sudah. Nah, ikut je lah. Kalau kata nak pergi Mekah dulu, pergilah Mekah. Tapi kebiasaannya muassasah takkan pergi ke Mekah. Sebab dia banyak kerja. Dia banyak kerja. Dah pergi Mekah, patah balik, lepas tu dah habis hari ke-13, patah balik ke Mekah. Jadi payah. Jadi dia daripada Arafah terus ke Muzdalifah, mabit di Mina. Lepas mabit di Mina tu, maka 3 hari bersama-sama tu lontar jamrah. Nah, maka biasa yang tu je lah. Habis jamrah tu barulah balik ke Mekah dan tahallul dekat sa'i nanti. Nah, baik, itu rukun yang ketiga. Nah, rukun yang ketiga. Dan rukun yang keempat, sebab tuan-tuan kena faham ya tuan-tuan, tawaf ni banyak. Tawaf qudum pun ada. Tawaf qudum pun ada. Tawaf ifadah, ini tawaf rukun. Ada satu lagi tawaf apa? Tawaf wida atau wada'. Nah, tawaf wada' ni banyak orang keliru sikit tuan-tuan. Sebab ada travel menyediakan perkhidmatan untuk pergi ke Taif. Nah, pergi ke Taif, bayaran berapa wallahualam? Berapa bayaran dia? Siapa nak pergi Taif? 300. Orang kaya je boleh pergi. Nah, sebab kita pergi Mekah pun bawa duit cukup-cukup je. Nah, baik. Orang yang nak pergi Taif, ikut mazhabnya Syafi'i, kalau dia nak pergi ke Taif, maka wajib dia tawaf wida' terlebih dahulu. Walaupun dia berhajat untuk patah balik ke Mekah semula. Tawaf wida' ni ialah tawaf wida', dia bukan termasuk dalam ibadah haji, tetapi ia satu penghormatan kepada bumi Mekah. Nah, siapa yang tak buat kena dam. Jadi bila mana dia nak pergi ke Taif ni bukan ada apa pun tuan-tuan, serupa Cameron Highland je pun. Sejuk. Tapi tuan-tuan lupa tuan-tuan. Dekat Taif ni banyak makam ulama-ulama Jawi. Ada yang menyebut bahawa Syekh Daud Al-Fatani ada di situ makam dia. Tapi jarang orang pergi, travel pun tak menyediakan. Sebab nak masuk pada tempat tersebut jadi sukar. Dia kawasan perkampungan. Banyaklah tempat, Taif ni banyak tempat sejarah, cuma kita dihidangkan dengan strawberry je. Strawberry buah apple, lepas tu naik apa nama tu? Kereta kabel. Macam dekat Genting Highland tak ada. Ada Itu pasal tu kita cakap lah. Kita kadang-kadang ada orang tanya ke kita, Ustaz, saya ni kalau alang-alang dah pergi Mekah tu nak pergilah ke Taif Ustaz. Kita pun tanya balik, nak pergi Taif berapa? Kita nak pergi Taif tu, mereka kata seronok. Ada tanam strawberry lah, apalah. Kalau nak strawberry, nak naik kereta kabel, hampir Cameron Highland. Pergi Genting Highland. Kalau boleh, pergi Mekah ni, niat tu betul-betul. Sebab Taif ni pilihan tuan-tuan.
Dia tidak termasuk dalam package. Itu pasal orang ajak saya pergi Taif, saya takkan pergi. Walaupun ada pendapat yang menyatakan tak perlu tawaf wida, saya lebih berpegang kepada pendapat yang kena tawaf wida. Itu pasal orang pergi ni, orang pergi pergi Taif, saya pun menghimpunkanlah jemaah-jemaah yang tak nak pergi Taif. Buat apa? Jom kita panjat Menara Jam. Pergilah panjat Menara Jam. 120 je. Masuk dia tiket 120. Bolehlah tengok Mekah Kaabah daripada atas. Itu je. Jadi daripada bab sudut hukum tu terjagalah sikit. Kalau kata nak keadaan, lebih baik pergi Cameron je. Walaupun sesak. Cameron tu nak pergi naik atas tu sesak, nak balik pun sesak juga. Baik. Dan yang keempat, tu nanti tawaf-tawaf tu semua kita akan bincangkan kemudian. Yang keempat, sa'i, iaitu berjalan ulang-alik dari Safa ke Marwah 7 kali ulang. Bermula daripada Safa, mesti komplit dekat Marwah. Ni kadang-kadang ada orang tak kira. Tengah-tengah perjalanan baru kira. Kenapa aku mula Safa, habis Safa juga? Maknanya tak cukup lah satu lagi tu. Hang kena tarik satu lagi. Kena pergi satu lagi. Pergi satu lagi jalan, supaya apa? Supaya cukup akan 7 kali perjalanan. Nanti kita bincangkan dalam dia ada apa? Dia ada perincian dia. Bagaimana pula orang yang boleh atau tidak, kalau orang itu ditolak kursi rodanya, boleh, tak jadi masalah. Cuma kena perhatikan betul-betul. Kalau kita upah Tok Arab, kadang-kadang Tok Arab tu dia tak naik atas. Dia pusing bawah tu lah. Kita bayar. Tuan-tuan, pusing bawah tu tak sah sa'i. Dia kena naik atas. Tuan-tuan kena bayangkan tengok. Kalau badan macam saya, Arab tu nak tolak, gitu. Nak naik atas. Lepas tu dia patah balik. Kan? Penat dia. Dia ingat kita tak reti. Dia pun pusing balik kat bawah tu. Yang tu tak sah sa'i. Wajib ditambah satu lagi pusing. Wajib tambah satu lagi pusing. Dan mesti dihabiskan dekat Marwah juga. Nanti kita bincangkan. Baik. Dan yang kelima, bercukur atau bergunting rambut. Maksudnya menghilangkan 3 helai rambut kepala sekurang-kurangnya. Sama ada dengan dicukur atau sebagainya seperti dibakar. Orang yang tiada berambut, sunat dilalukan mata pisau atau kulit di atas kulit kepalanya. Tuan-tuan, biasanya orang pergi umrah lah kan. Dia akan berjumpa dengan budak-budak kecil duduk di Marwah. Menawarkan khidmat untuk motong rambut. Tuan-tuan, janganlah terpedaya. Tuan-tuan tak boleh buat sendiri. Potong rambut je pun. Buat sendirilah. Sebab apa? Budak-budak tu scammer, tuan-tuan. Scammer besar tu. Tak apa ustaz, kita tolong dia miskin ke? Dah. Buat sendiri lah. Itu terlebih afdal daripada orang lain buatkan. Tapi kalau suami buat pada isteri, boleh tak? Boleh. Tak jadi masalah. Isteri buat kat suami, boleh tak? Boleh. Iaitu bergunting rambut. Ustaz, saya rambut tak ada. Bulu ketiak dah, Ustaz. Boleh tak? Rambut juga tu. Baik. Dalam bab bercukur ini, dia tidak menyebut tentang bulu. Dia sebut rambut. Dia sebut rambut. Cukur rambut. Dia cek-cek rambut tak ada. Alamak, macam mana ni? Dah. Dia tarik kat sini. Tak boleh. Tak sah tahallul dia. Faham tuan-tuan? Kalau tak ada rambut, maka hanyalah dilalukan sahaja pisau tersebut di atas kulit kepala. Itu pun sunat sahaja. Itu pun sunat sahaja. Baik. Yang keenam, ni rukun. Tertib pada kebanyakan rukunnya, iaitu didahulukan ihram, yakni niat atas semua sekali. Didahulukan wukuf atas tawaf ifadah dan bercukur. Didahulukan tawaf ifadah atas sa'i jika tiada diperbuat sa'i lepas tawaf qudum.
Tiada tertib antara cukur dengan tawaf ifadah. Dari itu harus didahulukan bercukur atas tawaf ifadah itu. Atau didahulukan tawaf ifadah atas bercukur. Dan harus didahulukan sa'i atas tawaf ifadah dan bercukur lepas tawaf qudum. Ini cerita ni akan kita bincangkan secara detail. Macam mana keadaan yang orang kata boleh sa'i dulu baru tawaf. Itu kita akan bincang kemudian. Nah. Baik, selesai. Itu dalam bab rukun haji. Baik, rukun umrah. Yang ni biasanya orang pergilah. Nah, biasa orang pergi macam tuan-tuan kan. Nampak muka tuan-tuan semuanya T20 belaka. Nah, kalau boleh tiap-tiap tahun boleh pergi Mekah. Nah, amin. Nah, Rukun umrah itu 5 perkara, iaitu pertama niat. Pertama niat. Ustaz, saya dengar cerita ada orang niat tapi kena bayar dam juga. Kenapa? Sebab dia tidak berniat pada tempat yang telah ditetapkan. Nah, macam contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan ni ada penyakit. Penyakit apa? Pantang masuk kereta tidur. Pantang masuk kapal terbang lena. Mendarat kapal terbang baru jaga. Nah, jadi pada ketika itu dia pun kata, sebelum daripada naik kapal terbang, elok aku niat dulu. Niat kat mana? Dekat Taman Bukit Teratai. Sah tak? Sah tak makcik? Kenapa pula tak sah dah niat? Hukumnya sah niat tersebut. Niat tersebut sah tetapi dikenakan dam. Kerana meninggalkan miqat. Nah, itu kalau ada orang penyakit macam tu lah. Nah, ada setengah-setengah orang, dia takut naik kapal terbang. Dia pun cakap dengan orang rumah dia, tolong bagi abang ubat batuk. Sebelum abang naik kapal terbang. Dia makan ubat batuk sampai Jeddah baru jaga. Nah, baik. Sah niat dia. Niat kat KLI sah tak? Sah. Niat dekat Jeddah sah tak? Sah. Niat dekat India sah tak? Sah. Tapi kena bayar lah. Sebab dia meninggalkan miqat, tempat berniat. Nah, jadi dia berniat sah. Tapi tak silap saya, kita ada tempat perubahan tempat Betul tak? Untuk masa ni, masa sekarang ni, sebab kita tidak melalui Bahrain. Kita tidak melalui Bahrain, yang mana Bahrain, miqat orang Bahrain ni dekat Qarnul Manazil. Dekat Qarnul Manazil. Situ sepatutnya kita niat sebab kapal terbang lalu kat tu. Tapi sekarang ni kapal terbang dia pusing ke bawah. Dia pusing ke bawah, dia masuk jalan orang Yaman. Maka miqat kita sekarang ni, buat tempoh sekarang ni, waktu orang duk perang Iran dengan Iran dengan Amerika duk perang tak selamat ni, dia pusing ke bawah. Dia masuk ke Yaman. Yaman tu dia punya miqat ialah Ya Lamlam. Saya tak ingat betul ke tidak, tapi rasanya betul. Ya Lamlam. Biasanya tempat niat kita iaitu Qarnul Manazil. Tapi kalau contohlah tuan-tuan, tuan-tuan daripada Malaysia terus ke Jeddah, maka tempat kita, miqat kita dekat Qarnul Manazil. Kebiasaannya kapal terbang akan beritahu. Tuan-tuan, kita sudah sampai ke Qarnul Manazil. Tuan-tuan boleh pasang niat sekarang. Okey, niatlah. Ustaz, dia tak dengar pengumuman tu. Dia makan ubat batuk, lali gitu. Kan? Tak niat. Sampai ke Jeddah, baru dia teringat nak niat. Boleh atau tidak? Boleh. Dan tak dikenakan dam. Ya, tak kena dam pula. Tapi miqat tadi dekat Qarnul Manazil. Sebab ada pendapat yang menyatakan Jeddah juga tempat miqat. Tabung haji pun pakai pendapat ini yang menyatakan Jeddah itu juga adalah tempat miqat. Sebab jauhnya lebih daripada 2 marhalah. Tapi kalau orang tu naik kapal terbang, turun kat Madinah, maka dia tak ada keperluan untuk berniat. Dia tak ada keperluan untuk berniat. Dia turun, lepas tu berjalan lah, pergi shopping lah, apalah, ikut suka dia lah. Lepas tu dah habis seminggu di Madinah, baru nak pergi ke Mekah,
maka miqat tempat dia iaitu di Zulhulaifah ataupun disebut sebagai Bi'run Ali. Bir Ali. Nah. Jadi kat situlah tempat dia. Nah, bukan dekat Qarnul Manazil, bukan dekat Ia Lamlam. Nah, dekat Bir Ali kalau dia turun di airport Madinah. Tapi kalau dia turun ke airport Jeddah, yang kebiasaannya daripada Jeddah ni akan terus masuk ke Mekah, maka pada ketika itu dia kena niat di Qarnul Manazil ataupun Ia Lamlam ataupun dekat Jeddah itu sendiri. Nah, dekat airport tu. Nah, baik. Itu yang pertama niat. Nah, yang kedua tawaf. Itu yang disebut tawaf umrah. Nah, bagi orang yang sampai dekat umrah ni, dia tak ada tawaf qudum. Dia tak ada tawaf qudum. Dia masuk je memang niat tawaf umrah selalu dah. Nah, dia niat tawaf umrah selalu dah. Dia tak ada tawaf qudum. Kemudian sa'i. Dah habis sa'i tu apa? Yang keempatnya, menghilangkan 3 helai rambut kepala dengan bercukur atau sebagainya. Dan yang kelima tertib. Yang ni mudah. Sebab apa? Dalam umrah dia tak ada wukuf di Arafah. Dalam umrah dia tak ada mabit di Muzdalifah. Dalam umrah tidak ada mabit di Mina. Dalam umrah tak ada melontar di Jamrah. Rukun-rukun haji dan umrah wajib disempurnakan, tiada boleh ditampal dengan dam. Yang demikian tidak ada terbuka ihram selagi tidak dikerjakan. Yang ni orang yang telah berniat masuk mengerjakan haji tiada menyempurnakan salah satu daripada rukun-rukunnya seperti tawaf. Tetap ia dalam ihram, maknanya haram atasnya perkara yang haram dalam ihram selama-lamanya selagi ia tidak pergi tawaf sekalipun ia balik ke negerinya. Dan hajinya masih tergantung sehingga ia menyempurnakan tawaf itu dan rukun yang bakinya. Macam contohlah tuan-tuan kan. Macam contoh, ada orang pergi ke Mekah, dia tak ada ilmu sangat, ikut kawan-kawan. Nah, orang suruh pergi kursus haji, dia pergi melencong. Kursus pra-perkahwinan dia pergi. Siapa suruh pergi situ? Orang kata pergi kursus haji. Dia pun pergi haji dalam keadaan dia tak tahu apa. Dia pun tak tahu jenis haji apa dia buat. Tamattu' ke? Haji ifrat ke, haji qiran ke, dia pun tak tahu apa. Nah, dia kata dia ikut. Tiba-tiba dia melakukan perkara yang diharamkan seperti pakai spender. Dia pakaikan ihram, spender dia pakai. Nah, dia kata sejuk dalam kapal terbang Ustaz, pakai. Oi, awak dah niat ihram tadi, pakai lagi spender dalam. Mana boleh? Nah, kemudian dia pun dia tak tahu niat apa semua, tak tahu. Tuan-tuan, orang ini adakah dia dalam keadaan sudah tahallul? Tidak. Maka dia dikira sebagai orang yang berihram sampai bila? Sampai dia buat tahun depan. Nah, dia tak boleh nak panjat isteri dia dalam masa setahun tu. Kebiasaan dalam masalah kes macam ni, pihak tabung haji dia akan benarkanlah melalui rayuan. Rayuan untuk buat semula. Ada kadang-kadang ada jemaah haji yang kata, Ustaz, saya tertidur dalam hotel, seorang pun tak gerak saya. Tengok-tengok mereka pergi Arafah dah. Saya mana tahu nak pergi Arafah lagu mana? Saya duduklah dekat hotel. Duduklah kat hotel. Sebab apa? Takut polis datang. Dia pun duduk. Sah tak? Tak sah. Dia berihram tak? Ya, dia berihram. Dia berihram. Balik Malaysia dalam keadaan berihram. Allahu Rabbi. Itu pasal walaupun ia perbuatan ibadat perbuatan, tapi wajib bagi dia mengetahui akan susunan-susunan yang tersebut. Tapi kita pesanlah kepada anak-anak muda, jangan takut nak pergi Mekah. Boleh dia pergi menari depan hotel di Mekah, buat TikTok dengan pakai jubah, pakai purdah, dia ingat Islamik sangat buat gitu. Itu pasal Nabi SAW sebut apa? Akan sampai suatu masa orang pergi ke Mekah bukan untuk kerana Allah, tetapi orang pergi ke Mekah kerana apa? Untuk berjalan-jalan. Orang untuk berniaga-niaga. Orang untuk yang nak healing-healing. Dan balik mereka ingin berhajat kepada gelaran Ya Haji, Ya Haji, Ya Haji. Itu tanda akhir zaman. Berlaku tak? Berlaku. Berlaku. Dah sekarang ni berlaku dah. Itu pasal kerajaan Arab Saudi
melarang orang sekarang mengambil swafoto atau selfie lah. Selfie ketika mana? Ketika tawaf. Itu dilarang. Tak silap saya ketika sa'i pun tak boleh. Betul tak? Sa'i boleh ke tidak? Tak boleh. Mana-mana dalam ibadah di dalam Masjidil Haram tak boleh nak bersuah foto. Sebab apa? Sebab nak menzahirkan tujuan dan objektif ibadah haji itu sendiri. Berapa ramai orang terkinja-kinja dengan handphone dia. Dengan sebab geng-geng handphone ni lah yang tawaf jadi seluruh. Ya tuan-tuan, ya tuan, ni saya Allahu Akbar. Tak payah buatlah. Ibadah ni sembunyi-sembunyi je. Kita dengan Allah je tahu. Wallahu alam tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita akan bincang beberapa masalah berkaitan dengan tawaf. Ya Maji. Ya. Baik. Kalaulah dia period, maka tidak dikira umrah bagi dia. Tidak dikira umrah bagi dia. Nanti kali kedua dia buat, maknanya kali kedua dia datang tu, barulah dikira umrah bagi dia yang wajib. Wallahu a'lam. Oh, dekat mana? Dekat Mekah ke? Oh, kat sini. Sebab dia ada dua masalah tu kalau kat Mekah. Sebab lelaki tak boleh tutup muka. Sedangkan benda tu tak disyaratkan. Baik. Masalah menutup muka ketika mana sembahyang. Ketika mana sembahyang. Adakah ia sah? Baik, hukum menutup muka ketika sembahyang hukumnya makruh sahaja. Itu pun kalau tidak ada sebab. Kalau tak ada sebab. Kalau ada sebab, seperti dia tak sihat sesama, ataupun kita kena faham, penyakit sekarang dia lain daripada penyakit dulu. Sekarang ni demam dia macam, kalau demam tu dah macam hampir mati je. Jadi memakai mask dengan sebab, kerana kita ni batuk, takut orang terjangkit dengan penyakit kita, maka hukumnya harus tanpa makruh. Tanpa makruh. Habis tu Ustaz, sekarang kan tak disuruh. Baik, yang disuruh pada ketika itu dari kerana COVID-19. COVID-19 tu sebab dia melata. Sekarang ni, demam ni kat sorang-sorang je. Daripada dia kerana dia sorang-sorang, maka keputusan tu tidak bersandarkan dengan arahan kerajaan. Dia bersandarkan dengan, kita tengok, kalaulah kita ni tak pakai mask, orang akan berjangkit. Maka harus ia memakai mask yang tersebut tanpa ada hukum makruh. Jelas Haji nah? Jelas tak? Tak payah pakai? Boleh pakai, harus, kata harus pakai. Kalau ada sebab. Kalau saja-saja makruh hukum dia. Kalau saja-saja. Macam contoh kan, ada setengah-setengah orang, dia biasa budak muda lah, muka naik jerawat dia pakai mask. Sebab tak nak tengok, bagi orang tengok dia tu. Yang tu makruh hukum dia. Sebab jerawat tu bukan merebak penyakit. Tidak. Jadi memakai mask ni mengikut sakit orang tu. Kalau bersin dia, kalau demam dia, kalau ada penyakit berjangkit. Sekarang ni demam pun boleh berjangkit. Bersin saja boleh berjangkit. Batuk pun kadang-kadang boleh berjangkit. Maka dikendakilah orang itu pakai mask. Kat tempat saya tuan-tuan, saya pesan siap-siap, siapa yang ada rasa sakit, kalau nak datang kena pakai mask. Sebab apa? Sebab sakit yang mereka dapat ni bukanlah sakit menular macam COVID-19 yang memerlukan amaran daripada pihak pemerintah. Yang ni sakit individu. Dan bila mana kita tak kawal, maka mungkin dia akan merebak pada orang ni. Wallahu a'lam. Bukan pakai mask saja. Perempuan makruh dia tutup muka ketika sembahyang, pakai niqab. Pakai niqab. Itu pun makruh juga hukum dia.
Orang tanya bab niqab ni, ustaz apa hukum niqab? Hukum niqab tak wajib tuan-tuan puan-puan silap tuan-tuan. Puan-puan tak wajib niqab. Kecuali bagi orang yang terlalu cantik. Yang bila dia lalu habis sekali dengan daripada nazir, pengurusi, bawa kepada imam, Bilal, semua tengok dia. Yang tu kena pakai niqab kerana nak menghalang fitnah. Tapi kalau sekadar kalau orang tengok gitu je, tak payahlah pakai niqab tuan-tuan. Tu jangan mewajibkan perkara yang tak wajib, tu senang. Sebab kadang-kadang minta maaf tuan-tuan saya cerita pengalaman di Mesir tu. Kebanyakan geng-geng ustazah ni, tu pasal saya tak suka geng ustazah. Geng ustazah ni dengan lelaki Melayu, dia punyalah pemalu tuan-tuan, tutup pakai niqab bagai sampai KLIA dia boleh buka gitu je. Pasal apa hang pakai niqab dia masih? Asan zuruf dia kata keadaan kat situ. Hang bukan comel pun. Allahu Rabbi. Kalau dia berkekalan pakai tu tak jadi masalah tuan-tuan. Ini sampai baru jejak kaki dekat lantai KLIA buka dah. Allahu Akbar. Apa tu siap nak mewajib. Lainlah kalau hang tu cantik sungguh. Sampai habis satu surau daripada imam sampai jemaah semua. Tak boleh nak sembahyang sebab tengok dia je. Itu betul. Dan orang macam tu tak boleh pergi masjid, tak boleh datang surau, sembahyang kat rumah. Orang cantik gitu. Jadi yang main surau masjid ni orang yang biasa-biasa. Bukan tak cantik, perempuan cantik. Cantik. Tapi ni maksud cantik ni sebab cantik ni subjektif tuan-tuan Cantik ni yang boleh dikatakan cantik sampai jadi fitnah bila mana orang tengok orang melirik mata. Yang tu sembahyang kat rumah. Sembahyang kat rumah. Tak kira lah dia tu anak orang ke, bini orang ke, mak orang ke, tetap kalau ada orang pandang gitu, maka dia kena sembahyang kat rumah. Dan sebaik-baik tempat sembahyang orang perempuan itu adalah di dalam biliknya. Di dalam bilik, bukan di ruang tamu. Nak cari ilmu tak apa. Daripada duduk di rumah ni, kilauan mas nak mula dah ni. Sehari dia sibuk dengan kilauan mas. Ustaz kata tak datuk surau. Sebab apa ada kata perempuan semua masih sembahyang kat rumah. Tengok tu dia. Duduk di depan TV, kilauan emas. Allahu Akbar. Dia kalau menuntut ilmu yang fardu ain silakan, tak jadi masalah. Cuma pesanan pada orang perempuan, kalau datang tolong jangan berhias-hias, itu saja. Kalaulah datang belajar ilmu yang fardu ain, tak perlu dapat izin suami, cuma bagi perkhabaran sahaja. Bang, nak pergi masjid surau, nak mengaji ilmu. Ilmu yang fardu ain. Kalau ilmu yang fardu kifayah, wajib minta izin. Apa wajib ilmu yang fardu kifayah tuan-tuan? Nak tanya orang perempuan. Ilmu yang fardu kifayah apa dia? Sebagai contoh, ilmu yang fardu kifayah seperti fiqh perbandingan mazhab. Yang tu fardu kifayah. Tafsir itu fardu kifayah. Hukum hadis itu fardu kifayah. Yang jadi fardu ain mana? Tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Itu fardu ain di sisi Imamul Ghazali. Yang mana kalau dia tak mengaji berdosa. Maka pada ketika itu dia tidak perlu meminta izin suaminya. Walaupun suaminya, tapi kalau suami dia seorang ustaz, dia kena bagi tahu lah kat suami dia, bang nak pergi dengar ustaz tu sebab dengar ceramah abang pun mengarut dia kata gitu, contoh lah. Contoh. Sebab dia kadang-kadang orang rumah ni walaupun laki dia ustaz, dia rasa macam kita baru buka mulut dia menguap dah. Wallahu alam tuan. InsyaAllah akan datanglah tuan syarat tawaf. Tapi kalau ustaz lain gini mata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.